Fik Hakim bin Ahmad. Ya. Satu nama yang pada malam ini saya tidak akan dapat lupakan sebab membuat persembahan yang... Dah 9 minggu dah abang tengok Hakim daripada kosong sampai minggu ke-9 ni. Inilah persembahan terbaik Hakim. Terima kasih bang. Abang kat sini sampai menari-nari ya. Saya rasa dengan persembahan tu tadi, saya rasa itu persembahan seorang juara Akademi Fantasia. Terima kasih bang. Dan saya boleh betting semua student kat belakang tu menggelabah tengok you punya show tu. So good job. Saya harap kita jumpa kat final. Okay. Assalamualaikum. Ya kadek. Fik Hakim bin Ahmad. Ya. Satu nama yang pada malam ini saya tidak akan dapat lupakan sebab membuat persembahan yang Terima kasih kak. bersahaja. Terima kasih. Is simple sangat-sangat. Ini maksud yang saya katakan tadi kepada semua pelajar yang lain. Ambil ini sebagai contoh. Dia relax sangat. Tak ada benda. Yang saya dapat rasakan ialah, maksud saya, perasaan tu yang confident daripada permulaan sampai habis. I'm sure all your teachers are very proud of you tonight for this song, of course. Your tempo, your vocals, very good. Impact dia berkesan sangat. Betul tak? Pernafasan yang baik, suara yang jelas. Serak-serak basah tu mungkin sebab ada banyak rehearsal. So, but it's okay. That's your tone. Ini kualiti seorang penghibur. So, keep it up. Okay. Assalamualaikum, Kim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kim, kau nyanyi free dekat kenduri kahwin aku boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kau jangan. Betul. Kau jangan. Betul. Confirm? Confirm. Okay. Alright. Kalau tak ada aral melintang lah. InsyaAllah. Aku akan lintangkan yang lain. Okay. Kau kena nyanyi kat kenduri kahwin aku. Alright. Lagu ni juga. Okay. Yes. Kim, congratulations, sangat-sangat bagus. Dan ini untuk pendatang-pendatang baru dan penyanyi-penyanyi budak-budak yang baru nak naik. Kalau nak tahu bagaimanakah impactnya sebuah persembahan dengan keadaan yang effortless, lambat tanpa berbuat apa-apa, inilah dia, Hakim. Terima kasih. Terima kasih bang. Saya sangat berbangga dengan awak. Terima kasih. Saya harap, saya rasa awak selamat. Terima kasih bang. Selamat. Assalamualaikum.